Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang penuh makna. Pergi ke desa memetik kelapa, singgah sebentar di tepi telaga. Nilam di semai, budaya membaca, nadi ilmu membina bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia megamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Pemilik nama Muhammad Khairul Amirin bin Abdul Khair. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Aikro. Kod sekolah saya ialah MBA 2040. Saya merupakan seorang pengawas sekolah. Hobi saya ialah membaca pelbagai buku dan bahan bacaan pada waktu senggang. Pada hari ini, saya berasa sangat teruja kerana ingin membicarakan serta mengupas sebuah buku yang bertajuk Dina Lambat Lagi, karya Nur Nabila binti Mama Fauzi. Buku ini diterbitkan oleh anak Muslim Sendirian Berhad. Saya berasa amat tertarik dengan buku cerita ini yang saya telah dibaca di perpustakaan sekolah saya. Buku ini mengisahkan tentang 4 orang sahabat baik, iaitu Dina, Ila, Fatila dan Nita. Mereka merupakan murid sekolah rendah yang sangat rajin menghadiri ceramah agama dan majlis ilmu di sekolah. Namun begitu, mereka dikenali sebagai geng muslimah. Tetapi, walaupun mereka berkawan rapat, setiap daripada mereka mempunyai sifat yang berbeza. Nita digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut. Fatila pula seorang yang tegas. Manakala Ila seorang yang sabar dan penyayang. Dina pula seorang yang baik hati, pemurah dan mudah mesra. Tetapi Dina mempunyai satu kelemahan, iaitu dia sering datang lambat walaupun telah berjanji dengan rakan-rakannya. Pada suatu hari, ketika mereka berjalan menuju ke kantin sekolah, Dina ternampak sebuah poster ceramah Maulidi Rasul di papan kenyataan sekolah. Ceramah tersebut sangat menarik kerana akan menceritakan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh teladan terbaik kepada umat Islam. Dina yang begitu sangat meminati kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengajak rakan-rakannya untuk menghadiri ceramah tersebut. Apabila hari ceramah itu tiba, Ila, Fatila dan Nita hadir lebih awal ke dewan sekolah. Diorang menunggu Dina dengan penuh kesabaran kerana mereka ingin masuk ke dewan bersama-sama. Namun begitu, masa semakin berlalu dan ceramah hampir bermula, tetapi Dina masih belum tiba. Sebenarnya, Dina telah tertidur di rumah sebelum sempat bersiap untuk pergi ke sekolah. Apabila dia tersedar, Dina berasa sangat bersalah dan menyesal kerana membuatkan rakan-rakannya menunggu begitu lama. Dina menyedari bahawa sikap yang sering datang lambat bukan sahaja merugikan dirinya, malah boleh menyusahkan orang lain. Namun begitu, Dina sangat bertuah kerana mempunyai rakan-rakan yang baik hati dan pemurah. Ila, Fatila dan Nita tidak memarahinya, tetapi mereka memaafkan Dina dengan penuh keikhlasan. Sikap mereka menunjukkan betapa pentingnya sikap persahabatan, kesabaran dan sikap saling memaafkan. Oleh itu, cerita ini juga mengingatkan tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, iaitu nikmat kesihatan dan masa lapang. Ramai orang tidak menyedari betapa pentingnya dua nikmat ini sehinggalah mereka kehilangannya. Selain itu, kita juga perlu menghargai masa supaya kita boleh melakukan banyak perkara yang bermanfaat, iaitu membaca,
belajar dan menghadiri majlis ilmu. Selain itu, pada masa yang sama, kita juga perlu menjaga kesihatan supaya kita boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik. Antara nilai murni yang terdapat daripada buku cerita ini ialah nilai persahabatan, kesabaran, tanggungjawab, sikap memaafkan dan rajin menuntut ilmu. Pengajaran yang kita dapat dipelajari daripada buku ini ialah sentiasa menghargai rakan-rakan, menepati masa dan serta sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan diri. Selain itu, kita juga perlu mengingatkan tentang dua nikmat, iaitu nikmat kesihatan dan masa lapang, kerana kedua-duanya merupakan anugerah yang terbaik dalam kehidupan seharian. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik dan sesuai dibaca oleh murid sekolah rendah kerana jalan ceritanya mudah difahami, bahasanya ringkas dan banyak pengajaran lagi. Sebagai kesimpulan, buku Dina Lambat Lagi bukan sahaja menghiburkan, malah boleh memberi banyak pengajaran yang berharga tentang menghargai masa, menjaga persahabatan dan rajin menuntut ilmu. Sebelum tirai bicara dilabuhkan, saya akhiri dengan serangkap pantun yang penuh makna. Bunga seroja di dalam taman, harum mewangi penyejuk mata. Budaya membaca terus diamalkan. Pembaca Bestari Harapan Negara. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.